Nabi Yaqub ialah putera kepada Nabi Ishaq, iaitu hamba Allah yang penuh dengan keberkatan. Allah mengurniakan Nabi Yaqub ramai anak lelaki, antaranya ialah Nabi Yusuf. Nabi Yaqub sangat-sangat menyayangi Nabi Yusuf kerana melihat tanda kenabian padanya. Anak-anak Nabi Yaqub membawa baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah palsu. Namun, Nabi Yaqub hanya berkata, kesabarannya indah. Baginda menangis hingga matanya putih kerana terlalu rindu kepada Nabi Yusuf. Namun, baginda tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Nabi Yusuf menghantar bajunya dan dengan izin Allah, penglihatan Nabi Yaqub kembali pulih. Akhirnya, Nabi Yaqub bertemu semula dengan Nabi Yusuf di Mesir dengan penuh rasa syukur. Nabi Yaqub memuji Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Kisah Nabi Yaqub ini mengajar kita tentang sabar, doa dan yakin bahawa rahmat Allah sentiasa dekat dengan hamba-Nya yang beriman.